Apakah kau atau sihir kat orang? Dak atau mumpul poketmu pun haram dah, dosa besar. Nah, lepas pada syirik pada Allah, dosa besar sihir. Sihir ni dak atau kat orang, kita belajar kita seorang belajar sihir, haram dah. Kena laknat. Kita belajar dak buat kat orang, kita buat saja-saja je kan. Nampak? Dak buat kat orang, dak kena orang. Belajar sihir je, dosa besar. Mati kena azab. Faham? Kerana belajar sihir itu haram. Orang buat sihir nak kena orang, dua kali haram. Satu belajar sihir kedua kena orang pula, dalam neraka lagi. Siapa pergi rumah tukang sihir, dia nak tengok orang berubat, dia tu memang sihir. Tapi kita tak percaya, nak pergi tengok saja, nak ambil suasana je. Faham? Balik itu 40 hari tak terima sembahyang. Bila? Tak percaya, pergi tengok saja. Bab Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Siapa pergi ke rumah tukang sihir, dia tidak diterima semayangnya 40 hari. Wa in saddaqahu, kalau dia yakin dah dengan sihir, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir kepada Al-Quran. Tengok saja 40 hari tak terima semayang. Bayangkan hak kena orang dengan sihir, pakai tembok, pakai kena dan sebagainya. Betul tak?